Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan serta Dr. Nur Asma Dayana. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang projek kami iaitu analisis mendalam terhadap satu kes salah laku integriti kehakiman di Malaysia iaitu Azmil Mustafa Abbas lawan pendakwa raya. Kumpulan kami terdiri daripada 10 ahli iaitu saya, Kima Akasha binti Syukur, Seva Santani, Malinda Siva Sanggari, Muhammad Sazmin, Muhammad Amirul, Nurul Husna, Nadia, Alisah dan Rahmat Hidayat. Bekas Hakim Mahkamah Session mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas tuduhan menerima suapan RM17,500 bagi menjatuhkan hukuman denda terhadap 7 pendatang asing tanpa izin Julai lalu. Tertuduh Azmil Mustafa Abbas membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Turut didakwa bagi pertuduhan sama bekas Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azwa Yusri dan Peguam Nur Amirul Nazrin Anas. Kedua-dua tertuduh turut mengaku tidak bersalah. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan. Mahkamah menetapkan kes disebut semula pada 16 Disember depan. Kes ini berkaitan dengan salah laku seorang Hakim Mahkamah Seksyen iaitu Azmil Mustafa Abbas. Beliau didakwa menerima wang sebanyak RM5,000 yang ada kaitan dengan keputusan hukuman terhadap 6 tertuduh dalam kes perjudian. Wang ini tidak diberi secara terus tetapi disalurkan melalui beberapa orang perantara. Tindakan tersebut jelas melanggar etika kehakiman dan menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap keadilan serta integriti sistem perundangan di negara kita. Apakah pihak yang terlibat? Bagi-bagi ini terdapat beberapa pihak utama yang terlibat dalam kes Azmil Mustafa Abbas lawan pendakwa raya. Individu utama ialah perayu Azmil Mustafa Abbas, seorang Hakim Mahkamah Session yang telah menerima imbuhan RM5,000 berkaitan keputusan hukuman terhadap 6 orang tertuduh. Beliau merupakan pejabat awam yang menyalahgunakan kedudukan dan kuasa kehakiman yang diamanahkan kepadanya. Saksi pendakwa 18, Su Lai Seng, orang perhubungan kegiatan perjudian yang bertindak sebagai pihak yang mencetuskan tawaran imbuhan bagi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tawaran ini disampaikan melalui rangkaian perantaraan. Saksi pendakwaan ketiga, Zumairi Osman, seorang anggota polis berperanan sebagai orang tengah yang menghubungkan pihak perjudian dengan pegawai mahkamah. Beliau menjadi saluran awal penyampaian awal tawaran tersebut. Saksi pendakwaan 4, Ahmad Faisal Muhammad Azmi, Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi, memainkan peranan penting sebagai perantara yang menyampaikan tawaran kepada hakim serta menyalurkan wang imbuhan tersebut. Saksi pendakwa 19, Su Seng Kok, anak kepada saksi pendakwa 19 yang membuat pemindahan wang sebagai sebahagian daripada pembayaran imbuhan. Akhir sekali, 6 orang tertuduh dalam kes perjudian menerima manfaat secara tidak langsung melalui hukuman yang lebih ringan, manakala SPRM dan pihak mahkamah berperanan menyiasat mendakwa dan memutuskan kes ini. Pada 8 Mei 2018, kes dibincangkan dan tertuduh mengaku salah selepas hukuman dijatuhkan wang disalurkan melalui beberapa peringkat perantar sebelum akhirnya sampai ke hakim. Beberapa bulan kemudian, SPRM menjalankan siasatan berdasarkan bukti transaksi kewangan dan komunikasi WhatsApp. Kes ini dibawa ke mahkamah dan akhirnya sabitan terhadap hakim tersebut dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi. Kronologi kes dari 22 Julai 2019 hingga 29 Disember 2023. Pada 25 Julai 2019, SPRM telah menahan seorang Hakim Mahkamah Seksyen selepas siasatan mendapati wujud penerimaan wang tanpa balasan yang berkaitan tugas rasmi. Kes ini dibawa ke mahkamah dan pada 19 Oktober 2022, hakim tersebut disabitkan bersalah kerana menerima wang sejumlah RM5,000 tanpa balasan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan serta denda sebanyak RM25,000 dan jika gagal membayar denda tersebut, penjara tambahan 6 bulan. Selepas itu, tertuduh telah membuat rayuan. Pada 29 Disember 2023, Mahkamah Tinggi menolak rayuan tersebut namun mengurangkan hukuman kepada penjara 1 hari dan denda berjumlah RM12,000. Kes ini menunjukkan isu integriti dalam institusi kehakiman dipandang sangat serius kerana ia memberi kesan besar kepada keyakinan masyarakat terhadap sistem keadilan.
faktor berlaku kesalahan. Faktor pertama ialah penyalahgunaan kuasa dan budi bicara hakim. Hakim mempunyai kuasa yang luas dalam menentukan hukuman, terutamanya kadar denda. Dalam kes ini, kuasa tersebut telah disalahgunakan apabila keputusan dibuat berdasarkan kepentingan peribadi, bukan undang-undang dan fakta kes. Faktor kedua ialah kewujudan rangkaian perantaraan. Kesalahan ini tidak berlaku secara langsung tetapi dipermudahkan melalui pihak ketiga yang menyampaikan tawaran imbuhan. Rangkaian ini membantu menyembunyikan penglibatan pihak utama dan mengurangkan risiko dikesan. Seterusnya, kelemahan kawal setia dan pengawasan dalaman. Ketiadaan pemantauan berkesan terhadap komunikasi dan hubungan tidak rasmi antara hakim dan pihak luar membuka ruang kepada salah laku tanpa dikesan lebih awal. Faktor keempat ialah ganjaran kewangan sebagai insentif. Tawaran wang menjadi dorongan utama kerana memberikan keuntungan segera dan dianggap lebih menguntungkan berbanding risiko hukuman. Akhir sekali, kegagalan menolak tawaran sejak awal menunjukkan kelemahan pertimbangan etika di mana perbuatan salah dirasionalisasikan dan dianggap boleh terima. Seterusnya, implikasi kes Azmil Munatapa. Kes Azmil Munatapa membawa implikasi besar kepada pelbagai pihak. Dari sudut individu, kes ini menyebabkan kehilangan reputasi, integriti profesional serta berisiko dikenakan hukuman undang-undang. Bagi organisasi pula, kes ini menjejaskan imej dan kredibiliti institusi kehakiman selain mendedahkan kelemahan dalam sistem kawalan dalaman. Manakala kepada negara, kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan boleh merosot dan menimbulkan persepsi negatif terhadap tadbir urus negara. Kesimpulannya, kes ini memberi kesan serius bukan sahaja kepada individu, malah kepada institusi dan negara secara keseluruhan. Untuk menangani isu integriti dan rasuah, beberapa langkah tegas telah diambil. Pertama, siasatan menyeluruh dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM bagi memastikan setiap dakwaan disiasat secara telus dan profesional. Kedua, penggunaan anggapan statutori di bawah Seksyen 50/3 Akta SPRM membolehkan tindakan undang-undang diambil dengan lebih berkesan. Seterusnya, kes yang mempunyai bukti kukuh akan dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan dan sabitan, disusuli dengan semakan kehakiman oleh Mahkamah Tinggi bagi menjamin keadilan. Akhir sekali, penambahbaikan prosedur operasi standard serta pengukuhan pengawasan dalaman dilaksanakan bagi mencegah rasuah daripada berulang. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Pertama, mekanisme pengawasan bebas perlu ditubuhkan seperti tribunal atau komisen bebas bagi memantau etika dan tingkah laku hakim cara telus tanpa campur tangan dalaman. Kedua, rekod komunikasi rasmi perlu diwajibkan di mana semua interaksi profesional hakim direkodkan melalui email atau platform rasmi bagi mengelakkan penggunaan aplikasi tidak rasmi seperti WhatsApp. Ketiga, penggunaan analitik dan pemantauan data boleh membantu mengesan pola luar biasa dalam keputusan kehakiman sebagai langkah pencegahan awal. Keempat, larangan hubungan sosial berisiko perlu dikuatkuasakan bagi mengehatkan interaksi antara hakim, pegawai mahkamah dan pihak luar yang berpotensi mewujudkan konflik berkepentingan. Akhir sekali, peningkatan ambang hukuman di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan dicadangkan supaya hukum lebih tegas dapat memberi kesan pencegahan terhadap salah laku integriti.